Boleh tak nak beli barang kemas untuk simpanan? Sambil-sambil pakai, boleh berhias. Nak berbaloi simpan emas, mestilah kena pilih emas yang sesuai untuk simpanan dan pelaburan jangka panjang, iaitu emas 999 dalam bentuk gold bar dan dinar macam ni. Harga per gram emas 999.9 jauh lebih rendah berbanding emas 916 disebabkan gold premium yang sangat rendah berbanding caj upah tukang bagi barang kemas. Bukan itu saja, bila nak jual semula nanti, spread value yang dikenakan pun antara 6 hingga 9% sahaja, bawah 10%. Berbanding dengan barang kemas, spread value yang dikenakan 25 hingga ke 40%. Sebab itulah bila simpan gold bar dinar ni, 2 tahun simpanan dah untung. Tetapi bila simpan barang kemas, ambil masa yang lebih panjang, 5 hingga ke 6 tahun baru boleh untung. Jadi sebenarnya mana satu lebih berbaloi bergantung kepada tujuan kita beli untuk apa. Nak pakai boleh beli emas 916, kalau nak simpan pilih emas 999.9. Semoga bermanfaat. Nak lebih banyak lagi ilmu tentang simpanan emas dan kewangan, boleh follow saya, Syahidah Pujaman.